Di Malaysia ni mana ada rasuah. Sebab dia tak sebut rasuah, dia sebut politik wang, wang pelincir, wang perlindungan. Dia tak ada perkataan rasuah, tetapi ada perkataan wang. Sebab itu saya tak percaya di Malaysia ni ada rasuah. Baru-baru ni ada cerita pasal seorang panglima yang direman atas sebab rasuah. Yang itu saya juga tak percaya. Saya tak percaya. Malaysia ni memang tidak ada rasuah. Siapa cakap ada rasuah kat Malaysia ni? Sebab itu Malaysia ni memang bersih. Apa-apa pun semua bersih, semua telus. Saya tak percaya ada rasuah. Baik, kalau kita nak melihat kepada suatu tamparan kepada dunia bahawa seorang panglima didakwa di bawah akta rasuah, itu bagi saya itu memalukan negara lah. Kita tunggu je lah apa keputusan dan adakah panglima itu akan didakwa ataupun tidak. Tetapi yang cuba saya nak ceritakan kat sini, Malaysia adalah negara yang disegani dari segi ketenteraan, tetapi memberikan satu tamparan yang hebat yang memalukan negara Malaysia itu sendiri.